Halo guys, untuk korang yang nak tayang tapi nak low profile sikit, inilah kereta tayang tapi low profile Apakah kereta ini? Kita tengok. GLC 350E 4M Coupe ini macam rasa-rasa macam special edition lah. So kita tengok depan. Ke depan ni macam ni. Lebih kurang sama tapi dengan grill yang baru lah. Grill yang baru yang ada logo Mercedes. And then di bawah kau dapat chrome dan kau dapat laser light Ini ialah laser light untuk Mercedes lah. Digital light, sorry, bukan laser light. Berapakah harga? Bulanan 4,000 je, murah 4,000 dengan agility financing Itu ialah Mercedes punya financing. Berapa harga kereta ini? 434,888 ataupun kalau company 435,088 lah. Road tax korang tanya 439. Itu je. Memang murah. Okay, so bahagian depan memang lebih kurang macam GLC yang biasa. Tetapi di bahagian belakang kau tengok profil dia. Tengok profil dia. Nampak? Dia punya bumbung ialah fastback lah. Fastback. So kita tengok bahagian belakang sebab kereta ni lebih mahal Kenapa angka bagi tahu Oleh kerana belakang dia macam ni melengkung ke bawah, kau bayar lebih 100,000. Lebih kurang macam tu lah. Yang main-main lah. So kau tengok belakang dia memang seksi lah. Nampak sporty dengan logo 350E dan 4MATIC Nampak? Dan kita tengok bahagian bawah dulu. Bertabur dengan chrome. Ada dual exhaust. Adakah exhaust ni benar? Aduh, benar? Bukanlah sekadar hiasan. Tapi kat bawah satu, dua ada dua exhaust. So kita tengok macam mana nak buka boot. Siapa pandai? Macam mana nak buka boot macam ni Macam kereta Volkswagen lah. Okay, kau dah buka boot. Kau tengok dia punya tonneau cover sangat-sangat yang ketut lah. Pendek je. Pendek je sebab dia punya roof liner sportsback, bumbung sportsback, and then kau dapat barang di sini. Boleh buka tapi angka tak boleh buka. Dia dah ikat barang kat sini. So tak boleh buka lah. Tak boleh buka. Belah tepi ada net. Dan yang ni boleh turunkan seat secara secara auto. Dan di tepi ada getah untuk pegangan barang. Okay, kita zoom out sikit. Zoom in, bukan zoom out. So ini dia punya lampu. Satu lampu putih. And then dua lampu putih di bawah. Dan kita tutup. Okay, nampak cantik, nampak sporty, tapi apa perbezaan dengan yang ini dengan GLC yang biasa? Anda sebenarnya kurang ruang kepala untuk orang belakang dan ruangan di dalam boot. So anda kurang ruangan tapi bayar lebih mahal. Inilah kau nak tayang kan? Inilah kereta yang tayang secara senyap. Okey, kereta datang dengan running board di sebelah tepi. Tayar Continental 285/40R20, rim 20 inci, lebih kurang sama je. Sama design dengan GLC yang biasa. Ada ke sunroof? Kita tengok dulu. Oh, tak ada, dia panoramic je. Panoramic roof Nampak macam So dalaman dia macam mana? Quality, kena ingat Mercedes bukan kulit asli, tapi dia apa nama dia angkat dah lupa. Tapi dia ialah kulit buatan. Kulit buatan. Sebab dia nak apa buka lampu ni? Jangan kuat Sam, tutup lampu. Sekejap, angka tutup lampu tak boleh. Tak boleh. Mana lampu dia? Oh, sini. Lupalah angka. Okey. So tengok di bahagian tepi kita dapat ala-ala kulit. Bawah ni hard plastik. Okey, lebih baik sikit daripada hard plastik kereta-kereta tempatan.
Kau dapat chrome, butang-butang dia memang cantik. Adjustment seat di sini ada banyak way. Ada kepala boleh ke? Entah. Oh, tak ada, rupa je. So sini je. Only this part. Lock unlock di sini. Burmeister stereo Burmeister, dan di sini anda dapat kick plate Mercedes. Ini ialah spek AMG. Kau dapat kapet AMG, kau dapat sports pedal, dia punya handbrake di sini, dia punya lampu kontrol lampu di sini, dan kalau tengok dashboard, ini ada ala-ala carbon fiber. Ala-ala carbon fiber dan dia punya setting chrome lah. Okay. Seat dia, ini rupa seat dia. Seat Dr. Gigi dentist. Okay, kita masuk, kita cuba Uncle kena tengok Uncle adjust seat kat mana. Uncle adjust kat sini, seat dia bergerak ke belakang. Okay, kita masuk. Nak masuk kereta ini untuk Uncle, aduh, ada sempit sikit sebab kepala kena. Untuk orang tinggi, korang kena take note lah. Kau nak bawa kereta macam ni, kepala akan selalu kena kat sini. Okay, inilah steering AMG yang baru. Kau dapat ADAS di sini, kau dapat radio control di sini, dan ini masuk ke menu sana, dan ini masuk menu ke depan. So Mercedes terkenal lah dengan dia punya skrin yang begitu cantik dan jelas sebelum kereta-kereta China. So sekarang yang ini, dia punya pedal shifter di sini. Gear shifter, bukan pedal shifter, maaf. And then ada pedal shifter, ada pedal shifters. And then dapat skrin yang ini, agak besar, agak cantik dan agak clear, agak jelas. Kita tengok apa yang ada. Okay, so the load system ini dinamakan MBUX. Mercedes punya navigation lain sikit, dia ada 3D di mana anda boleh nampak bangunan dan dia punya persimpangan yang benar. So anda tak akan salah jalan sebab gambar dengan reality sama. Korang tak faham apa yang Uncle cakap, pergi cari. Kalau siapa ada buat video test drive Mercedes, Uncle tak ada lah. Uncle tak ada. Stop di sini. Ini semua carbon fiber ala-ala. Dan apa kat dalam, ada cup holder. Kita dapat okay, Uncle buka lampu. Dapat cup holder. Anda dapat USB-C. Anda dapat wireless charger. Semuanya di dalam And then dia punya center console. 2 lagi USB-C. Dan ada tempat letak shilling. Dan di bawah ada kapet So memang sangat-sangat mewah lah Mercedes Kita buka, soft. Dalam ada kapet yang begitu tebal sekali. Ada lampu juga. So inilah perbezaan kereta mewah dengan kereta-kereta tempatan. Okay, roof liner warna hitam. Oh, ini ialah panoramic roof lah. Angka rasa ialah panoramic roof. Sebab dia punya yang ini bukan bukan tebal. Okay. Kenapa seat dentist nampak? Memang nampak macam seat dentist Kita tengok belakang. Okay, kita masuk seat belakang daripada sini Kita tengok. So seat dia, ini rupa seat dia. Ada ketut sikit. Ketut sikit supaya lebih senang untuk orang keluar masuk. Tapi untuk perjalanan jauh, mungkin kaki peha anda akan letih sikit lah. Di bawah memang sangat-sangat jelas lampu. Ada aircon. Ada tak USB kat bawah? Tak nampak, gelap. Macam tak ada. Okey, satu kantoi. Tak ada USB-C di belakang. Tapi tak apa, kau boleh tarik daripada sana lah. Kau boleh tarik daripada glove box. Di belakang ada speaker Burmeister juga. And then dia punya, yang ini ada rasa ala-ala plastik macam wood paneling Dengar betul-betul, banyak ala-ala macam. Dia ada sunshade. So mewah lah. Mewah. Tapi kalau kau tinggi macam Uncle, kau duduk di belakang ni, ruangan kepala kena ingat. Uncle boleh lepas satu jari, tapi ruangan kepala memang terhad. Warna ni hitam, tapi kau tengok warna dia ada metalik. So memang cun lah. So itu dia kereta yang korang nak beli, nak tunjuk kaya tapi tak mau tunjuk banyak sangat. Faham tak? Orang biasa beli GLC 300 lebih
Yang ini 400 lebih 100,000. Kenapa? Bahagian depan sebiji macam GLC sampai ke bahagian sini. Bahagian sini. Daripada sini dia punya bumbung menulah ke bawah, menulah turun. Itu yang bagi dia ada siluet ataupun profil yang sporty lah. So oleh kerana yang bumbung yang ni menurun dan kau dapat punggung yang agak seksi sikit, kau kena bayar lebih 100,000 tau. Jangan main-main. So kalau kau nak tunjuk, kau tunjuklah macam ni. Ini secara tersirat, bukan tersurat. Ini tersirat. Okey, itu je GLC 350 E4M Coupe. Jumpa lagi. Jangan lupa tekan like, share, subscribe. Bye bye.